Berikut sorotan utama tentang kejohanan badminton Malaysia Terbuka 2026. Salah satu kejohanan paling berprestij dalam kalendar badminton dunia yang baru sahaja berlangsung di Axiata Arena, Kuala Lumpur. Kejohanan ini merupakan acara Super 1000 BWF World Tour dengan jumlah hadiah kira-kira $1.45 juta Amerika, menjadikannya salah satu kejohanan utama musim 2026. Malaysia Open 2026 dibuka sebagai kejohanan season opener penting dan menarik barisan pemain elit dari seluruh dunia. Yang juara bertahan. Dan antara pemain pilihan utama terpaksa melalui perlawanan sengit pada pusingan awal menentang pemain Kanada, Michael Lee, menang 3 game 19-21, 21-16, 21-18. Lakshya Sen pemain tunggal lelaki ranking tinggi menunjukkan prestasi baik dengan mara ke pusingan kedua selepas kemenangan 3 game yang mencabar. Barisan pemain top lain seperti P. Sindhu turut beraksi menambah cabaran dalam kategori tunggal. Pirli Tan Hatta M. Tina, beregu wanita ranking dunia nombor 2, tampil dengan semangat tinggi untuk mencapai gelaran Super 1000 pertama mereka, di samping mahu melangkah jauh selepas sering tersingkir pusingan awal dalam edisi-edisi terdahulu. Ramai pemain menggunakan kejohanan ini sebagai ketentuan awal musim 2026, di mana konsistensi, stamina dan strategi menjadi faktor penting untuk melangkah ke pusingan akhir.